Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang semakin popular dalam dunia trading moden, iaitu algorithmic trading dan forex bots. Ramai trader tertarik dengan idea trading secara automatik yang boleh menjana keuntungan tanpa perlu melihat carta sepanjang masa. Tetapi adakah realitinya semudah itu? Dalam video ini, kita akan fahami apa itu algorithmic trading, bagaimana forex bot berfungsi, hubungan bot dengan data ekonomi dan pasaran, kelebihan, risiko dan salah faham yang biasa berlaku. Video ini bertujuan pendidikan sahaja untuk membantu anda membuat keputusan yang lebih berinformasi dalam pasaran kewangan. Algorithmic trading ialah kaedah trading menggunakan set peraturan automatik yang ditulis dalam bentuk kod atau logic system. Algoritma ini akan menganalisis data pasaran, mengenal pasti peluang, masuk dan keluar posisi secara automatik. Ia boleh berasaskan harga dan teknikal, masa, volatility dan data fundamental seperti berita ekonomi. Dalam pasaran forex, algorithmic trading digunakan oleh bank dan institusi besar, hedge fund, broker dan trader runcit yang menggunakan EA atau bot. Forex bot juga dikenali sebagai expert advisor atau EA, ialah perisian yang berjalan di platform seperti MetaTrader. Bot ini akan membaca pergerakan harga, mengikut strategi yang telah diprogramkan dan membuka dan menutup trade tanpa campur tangan emosi. Contoh strategi yang biasa digunakan adalah seperti moving average crossover, breakout system, scalping algoritma, grid dan martingale. Namun penting untuk kita faham bahawa bot hanya mengikut arahan. Ia tidak berfikir seperti manusia. Bot forex yang lebih canggih boleh diprogramkan untuk mengelakkan trading semasa berita besar, bertindak balas terhadap data ekonomi dan mengubah saiz posisi berdasarkan risiko pasaran. Contoh event ekonomi yang penting termasuklah interest rate decision, NFP iaitu non-farm payroll, CPI dan inflation data dan juga GDP. Tanpa kawalan yang betul, bot boleh masuk trade ketika spread melebar, terperangkap dalam volatility yang ekstrim dan mengalami slippage yang besar. Sebab itu, pemahaman fundamental tetap penting walaupun menggunakan bot. Antara kelebihan utama algorithmic trading termasuklah 1. Tanpa emosi, iaitu tiada fear atau greed. Kedua adalah konsisten dengan trading strategi. Setiap trade mengikut peraturan yang sama. Ketiga adalah beroperasi 24 jam yang sesuai untuk pasaran forex. Keempat, ia berkelajuan tinggi, executionnya lebih pantas berbanding manual execution. Dan terakhir sekali, nombor 5 ialah boleh backtest. Prestasi strategi boleh diuji dengan data yang lama. Namun, forex bot bukanlah mesin buat duit automatik. Antara risiko utama adalah seperti bot gagal menyesuaikan diri dengan perubahan market, over optimization semasa backtest, strategi hanya sesuai untuk keadaan tertentu, risiko besar jika menggunakan martingale atau grid secara agresif, dan masalah teknikal seperti VPS, internet atau broker execution. Jadi prestasi lampau tidak menjamin hasil masa depan yang baik. Beberapa mitos yang perlu dielakkan termasuklah bot boleh untung setiap hari, tidak perlu faham market kalau guna bot, dan bot mahal pasti lebih bagus. Hakikatnya, bot hanyalah alat dan kejayaannya bergantung kepada pemahaman risiko dan market dan pengurusan modal yang baik. Jika kita ingin menggunakan bot, kita perlu fahami logik strategi bot tersebut. Uji di akaun demo terlebih dahulu, elakkan leverage yang berlebihan, pantau prestasi secara berkala dan jangan serahkan 100% keputusan kepada sistem. Gabungan manusia plus sistem biasanya lebih stabil. Sebagai kesimpulan, algorithmic trading adalah sebahagian besar pasaran moden. Forex bot boleh membantu tetapi bukan pengganti ilmu.
data ekonomi dan fundamental tetap memainkan peranan yang penting. Pengurusan risiko adalah kunci utama kelangsungan jangka masa panjang. Jadi, gunakanlah teknologi sebagai alat sokongan, bukan jalan pintas. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini bermanfaat, pastikan anda teruskan pembelajaran dan berdagang dengan bijak.